Nabi Yusuf pun keluar, dah orang minta maaf dengan dia, dah bersihkan nama baik dia. Jadi dia pun mentadbirkan mimpi sultan, mimpi raja. 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. Dan 7 tangkai yang gemuk dengan 7 tangkai yang kering. Maksudnya, negeri Mesir ni dengan kawasan sekitarnya, dalam jangka masa 7 tahun ni, tanaman-tanaman semua menjadi. Semua jadi elok. Kaya raya. Tapi lepas tu, 7 tahun kemudian pula, akan datang satu masa kemarau. Tanaman semua tak menjadi. Jadi, yang 7 tahun yang ada sekarang ni, kena kumpul, kena jaga elok, urus baik-baik. Sebagai bekalan untuk 7 tahun yang tak elok nanti. 7 tahun kemarau nanti. Barulah Raja Mesir faham. Oh macam tu kan. Jadi selamatlah ekonomi negeri Mesir tu. Dengan sebab itu Nabi Yusuf ni dilantik sebagai Menteri Ekonomi. Dia pula jadi Menteri Ekonomi. Menteri Perbendaharaan, Menteri Tanam-Tanaman. Semua dia lah. Nabi Yusuf pun dah bebas. Sambung cerita dengan Zulaikha tadi. Sambung cerita Zulaikha. Suami kepada Zulaikha ni sampai waktu dia pun mati, meninggal, tinggallah Zulaikha seorang. Dan Nabi Yusuf akhirnya dia berkahwin dengan Zulaikha. Tuhan jodohkan masa kahwin juga. Sebab apa? Zulaikha ni dia sudah bertaubat. Dia sudah bertaubat. Dia sekarang ni dia cinta daripada Tuhan. Cinta pada Tuhan. Jadi Tuhan suruh Nabi Yusuf pergi meminang Zulaikha. Nabi Yusuf mula-mula tak mahu lah. Sebab Zulaikha ni dulu jahat kan, dia ajak dia berzina. Tapi datang wahyu Tuhan, Tuhan kata Zulaikha sekarang dah baik lah. Kamu pergi meminang dia. Nabi Yusuf pun pergi dah meminang Zulaikha. Kata setengah riwayat, ini cerita riwayat kan. Dia termasuk cerita Israeliat pun sama. Ada bahagian betul, ada bahagian tak betul. Setengah riwayat mengatakan Zulaikha ni dia belum pernah disentuh oleh suami dia. Sebab Al-Aziz ni jenis dia tak ada tenaga batin. Jadi kahwin tu kahwin saja. Dia tak pernah sentuh Zulaikha. Maka sewaktu Yusuf kahwin dengan Zulaikha, Zulaikha masih darah lagi lah. Itu satu pendapat. Satu riwayat lagi pula kata Zulaikha ni memang dia dah kahwin macam orang biasa. Tapi masa dia nak kahwin dengan Nabi Yusuf tu, Tuhan pulihkan balik dia punya darah. Jadi Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha masih darah juga. Itu dua pendapat. Mana satu betul tak tahu. Satu riwayat lagi pula kata dulu Zulaikha yang tarik baju Nabi Yusuf. Bila dah kahwin, Nabi Yusuf ni dia pun suka dengan Zulaikha sebab Zulaikha ni cantik. Tengah-tengah Zulaikha semayang beribadat, Nabi Yusuf sudah tak tahan. Dia pula terasa nak bersama dengan Zulaikha. Jadi dia sudah pergi pegang Zulaikha, dia tarik baju Zulaikha ni. Tarik-tarik Zulaikha pun tepi kan. Tepi-tepi terkoyak baju Zulaikha. Dah seri. Dah seri. Jadi Nabi Yusuf kata, dulu kamu yang suka kat aku. Sekarang ni aku suka kat kamu, kamu tak mau pula. Zulaikha kata, dulu masa tu saya tak kenal Tuhan lagi. Saya belum cinta kepada Tuhan. Sebab tu saya cinta manusia. Sekarang ni saya dah cinta dengan Tuhan. Jadi saya dah tak cinta tak manusia. Dah sebalik cerita. Tapi Nabi Yusuf kata, bukan cerita macam tu. Sebenarnya aku disuruh bersama dengan kamu sebab daripada keturunan kita ni nanti akan lahir Nabi-Nabi yang lain. Kata aku kata kamu ni bukan sebab seks semata-mata. Sebab memang Tuhan suruh. Jadi mereka pun bersama. Jadi kesimpulan dia satu sama lah. Yang Zulaikha dulu dia termalu sebab dia ajak Yusuf. Sekarang Nabi Yusuf pula ajak dia. Satu sama.